Anda dah ada emas tapi tempat beli tu selamat ke? Tahniah kepada yang sudah mula menyimpan emas. Tapi ada satu soalan penting yang jarang orang tanya. Emas tu dibeli di mana dan tempat tu benar-benar selamat atau tidak? Hari ini kes penipuan berkaitan emas semakin banyak. Ada yang membeli melalui urusan COD. Ada yang membuat bayaran melalui email ataupun mesej peribadi. Akhirnya barang tak sampai. Ada juga kes lebih serius, bayar harga emas tulen tapi yang diterima ialah emas palsu. Bila perkara ni berlaku bukan sekadar rugi duit. Kepercayaan terhadap simpanan emas juga boleh hilang. Sebab tu dalam urusan emas prinsipnya mudah. Beli daripada syarikat yang jelas rekod dan sistemnya. Dan transaksi dibuat terus dengan syarikat tersebut. Bukan bergantung sepenuhnya kepada individu. Contohnya melalui public gold. Setiap pelanggan perlu mendaftar sebagai ahli terlebih dahulu. Tujuannya supaya setiap urus niaga berlaku terus dengan syarikat, bukan dengan dealer. Dealer atau introducer berfungsi sebagai pemudah cara. Mereka membantu dalam proses pendaftaran, pembelian dan berkongsi ilmu tentang strategi simpanan emas. Dengan sistem keahlian yang besar, urusan jual beli menjadi lebih telus dan tersusun. Sebab tu sebelum mula menyimpan emas, pastikan kita tahu dengan siapa kita berurusan. Emas bukan sekadar barang kemas, ia adalah simpanan kekayaan. Dan setiap simpanan kekayaan mesti bermula dengan transaksi yang selamat. Bila tempat beli jelas dan dipercayai, baru simpanan tu memberikan ketenangan jangka panjang. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah untuk emas 4 gold. Saya bantu topaz sebaiknya.